Orang yang Allah bagi harta yang banyak, ujian untuk dia. Jadi macam mana? Sedekahkan, infakkan, tenang. Sebab apa tenang? Dah infak. Orang yang tak ada duit, nikmati tak ada duit. Ada nikmat tak ada duit. Oh banyak. Nikmat tak ada duit ni banyak. Nikmat ada duit banyak. Nikmat tak ada duit pun banyak. Nikmat tak ada duit, ayam. Ni. Sebab apa boleh datang 2 hari, kebanyakannya tak berapa banyak duit. Okey, saya nak tanya, ada 40 bilion dalam akaun? Kalau ada 40 bilion tak datang. Saya nak angkat yang ada 40 bilion? Mana datang? Yang tak ada, baru boleh datang. Kebanyakannya macam itulah. Sebab apa dia? Sebab harta ni, dia menyebabkan kita disibuk. Sebab dekat dunia ni, kita bukan boleh guna banyak pun. Dan tadi saya sebut kan, 3 je kan. Yang sempat makan, pakai, sedekahkan. Okey, 40,000 dengan 40 ringgit mana banyak? 40,000 ke 40 ringgit? Boleh jadi 40 ringgit lagi banyak. Ni 40,000 dapat dalam akaun. Baru scan, beli air mineral. Minum setukuk, meninggal. Baru 3 ringgit dia guna, dah meninggal. Yang ni 40 ringgit makan siakap 3 rasa dekat kedai. Tom yum. 40 ringgit. Maknanya, jangan kita ingat, harta kita banyak. Kita boleh guna banyak.